Rigged is too obvious Rigged, already. Masalahnya sekarang diorang dah makin tak kisah kalau orang tahu pun ni rigged. Rasa-rasanya macam tu. Diorang dah tak kisah. Apa ni? Apa yang sedang berlaku? Aku kasih kau contoh. Macam Donald Trump dapat lift up the red card Balogan. So I saw the play, and that wasn't a foul. Orang akan fikir yang ini nampak US one-sided, ada Illuminati ni semua. Orang banyak sangat bet US. Result Kacau. dia, outcome dia dah ada. Cuma dia nak kena ada drama tu. Tengok Fox News, apa-apa news. Ni all this news dibayar oleh mafia untuk gerakkan orang emotional. Ya ke? Ya. Bukan Illuminati ke? Illuminati lah mafia. Illuminati lah. Masalahnya sekarang kita tak boleh pinpoint. Orang akan cakap mana ada bukti, tak ada bukti. Menggunakan istilah the ball is round. Apa-apa result pun boleh keluar. Dunia ni adalah satu pentas yang besar. Kalau boleh dikontrol oleh Illuminati, apakan pula padang yang sekecil tu. Ini konspirasi aku Ni aku rasa Argentina akan angkat World Cup ni. Sebab Infantino ni dia macam sayang dekat Argentina. Kau masih ingat tak masa ada pertemuan tu antara dua leaders Argentina dengan Israel? The leader cakap macam ya kita sokong lah Argentina. Ada sebutan tu dan video tu viral. Donald Trump campur tangan. Kalau dia boleh campur tangan kepada FIFA, tidakkah dia boleh campur tangan kepada perkara-perkara yang lain yang dapat mendukung Argentina sebagai ally? Illuminati ni persusunan. Dia kasih nampak macam wah aku sekarang favor Argentina. Tapi dia plot twist, dia tukar cerita. Orang semua rasa yang this thing is being rigged, Argentina mesti menang. Tapi untuk aku predict sekarang siapa champion tak boleh. Tetapi aku rasa England akan. Apa? Korang jangan pula nanti hantam aku kalau salah. Aku cakap England, kenapa? Pasal England adalah liga yang terbesar di dunia. Whoever wins this World Cup will make an impact for following season. Lebih orang akan put a stake on England punya EPL punya ni. Kau tahu siapa sponsor baru Arsenal? Siapa? Zil. Zil ada pertalian dengan Israel. Mungkin juga. Jadi kau dah tukar skrip belum? Allah.